roti garam Cik Kia lain daripada yang lain. Beli satu, confirm tak cukup. Assalamualaikum, nama saya Nur Zakia binti Abdullah ataupun lebih dikenali di kalangan pelanggan saya sebagai Cik Kia lah. Saya dah berniaga dalam bidang dessert ni lebih daripada 15 tahun. Dekat kios saya ni, saya menjual roti garam, iaitu sejenis pastry daripada yang dipopularkan di Korea. Dan Alhamdulillah semenjak saya start di kios ni, saya dah dapat melihat sambutan tu bertambah lah daripada hari ke hari. Setakat ni saya ada lebih kurang 10 hingga 12 jenis perisa roti garam ni yang saya akan ubah jugalah daripada hari ke hari ataupun minggu ke minggu macam tu. Jadi untuk customer saya, sama ada mereka order di website ataupun mereka boleh terus langsung beratur di sini dan dapatkan daripada saya setiap hari kecuali Ahad. Setakat ni saya punya pastry ataupun saya punya produk, saya akan cuba buat sesuatu yang lain daripada orang lain. Jadi apa yang orang lain, kalau nak rasakan kelainan, boleh datang dan cuba roti garam kami lah. Dan saya telah mendapat lesen untuk berniaga di kios ni dari tahun 2025 bulan September. Cara saya mendapatkan kios ni susah. Saya cuma perlu pergi ke MPAJ dan memang kita buat permohonan lah. Dan mereka akan check dulu permohonan kita, dan kalau semua okey, dia akan bagi kita akan beri kios lah untuk berniaga. Kios ni juga merupakan saya punya storefront, memandangkan saya adalah peniaga daripada rumah. Saya buat di rumah dan saya menggunakan kios ni as saya punya storefront untuk saya berinteraksi dengan pelanggan dan untuk saya terus directly jual saya punya produk kepada pelanggan saya. Harapan saya untuk peniaga-peniaga lain pun, kios ni sebenarnya adalah satu kata stepping stone lah yang baik untuk peniaga kecil, dan saya harap peniaga-peniaga kecil lain juga dapat diberi peluang untuk mendapatkan kios seperti saya.